Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi al-kiram sahabil azam, summa ila jami'il masyayikhina wa abawaina, summa ila sahibi hadzal kitab nafa'na bi ulumihi wa barakatih fid darain. Syai'un lillahi lamul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nur absar wa bi'iha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilah ya arhamar rahimin. Yang dihormati pengurusi dan kuasa muslimin muslimat rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Syukur kepada Allah melimpahkan kurnia, sama-sama kita masih lagi diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dapat bersama pada malam ni. Mudah-mudahan Allah Taala berkati majlis kita. Niat dan tuan kerana Allah kita bersama, mudah-mudahan Allah Taala kira setiap saat kita bersama itu sebagai pahala yang akan memberatkan timbangan kita kelak dan juga menjadi keberkatan dalam hidup serta rahmat Allah SWT, mengundang rahmat Allah SWT pada kita dunia dan akhirat insya-Allah. Pada malam ni sepatutnya kita baca fiqh manhaji. Ada pandangan tadi kita nak baca fiqh Ramadan ke atau macam mana? Nak baca kitab ke atau macam mana? Ramadan. Boleh lah? Kita baca fiqh Ramadan ada? Maknanya kitab ni kita tangguh lah. Boleh? Kita tangguh untuk lepas raya dia. Lepas raya untuk raya PTN. Apa dia Syawal pun kadang-kadang tak mula lagi tak? Raya. Tapi tak apalah insya-Allah. Boleh? Setuju Setuju? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sikit berkaitan dengan pada Ramadan, fiqh Ramadan. Jadi oleh kerana kita beberapa hari lagi kita nak masuk bulan Ramadan, maka insya-Allah kita baca sikitlah berkaitan dengan fiqh Ramadan. Yang mana Ramadan adalah salah satu bulan yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak pada umat yang lain. Puasa ada tak syariat dia? Ada, pada umat-umat, semua umat ada. Tapi kalau sebulan puasa tu, itu Ramadan, hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja. Itu suatu keistimewaan kepada kita. Apa tak istimewanya tuan-tuan, puan-puan dan rahmati Allah sekalian, kalau kita melakukan amal pada bulan Ramadan
Allah Ta'ala melalui ayatnya, melalui hadis-hadis Rasulullah SAW menceritakan, menggandakan akan pahala dengan lipatan kali ganda yang tak terkira. Hanya Allah Ta'ala je yang tahu pahala dia. Kalau kita sembahyang fardu, biasanya kalau kita berjemaah 27 kali ganda kan. Maknanya sembahyang kita tu, tapi bulan Ramadan dia akan ber-70 kali ganda menurut satu hadis Rasulullah SAW. Kalau sembahyang sunat, sekali sembahyang sunat pahalanya seolah-olah seperti mana sembahyang fardu. Nampak kan? Kalau kita bersedekah di bulan Ramadan, pahalanya berkali-kali ganda daripada hari-hari biasa yang bukan Ramadan. Itulah dia di antara kelebihan Ramadan kan. Dan banyak lagi lah yang kita tahu bahawa bila sebut Ramadan adanya Lailatul Qadar kan. Maknanya malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, itu apa? Lailatul Qadar kan, Lailatul Qadar, dan malam nuzul Quran kan. Jadi banyak sangat keistimewaan Ramadan. Jadi kita tak lama lagi nak sampai kepada Ramadan ni, dan biasanya kalau sebut Ramadan, nak tak nak kita akan puasa lah kan, atau puasa. Tapi sekarang ni saya dengar lagu raya pun dah ada dah kita kan. Bukan TikTok kau apa semua kan lalu lagu raya dia. Puasa tak lagi, raya dah apa kan. Persediaan lah Allah Ta'ala alam kan. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang yang terdahulu daripada kamu supaya kamu bertakwa. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala menceritakan tentang puasa. Jadi puasa itu apa dia? Puasa itu menurut bahasa dia ialah apa? Imsak. Imsak ni apa? Menahan. Menahan. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, inni nazartu lirrahmani shauman falan ukalliman al-yawma insiya. Maksudnya sesungguhnya aku bernazar diam membisu kerana Allah itu Ar-Rahman. Setelah aku menyatakan yang demikian, maka aku tidak akan berkata-kata kepada sesiapa pun daripada kalangan manusia pada hari ini. Ini cerita Sayyidatina Maryam, di mana Sayyidatina Maryam bernazar untuk apa? Untuk menahan dirinya daripada berkata-kata. Sauman, sebut sauman kan. Jadi dari segi bahasanya ialah apa? Ialah imsak, menahan. Jadi maksudnya apa? Aku bernazar menahan diri daripada bercakap. Dia kata cakap puasa itu adalah segi bahasa. Jadi dari segi syarak tu ialah apa? Puasa ini bermaksud menahan diri daripada segala perkara yang membatalkan puasa dari terbit fajar hinggalah kata terbenam matahari dengan niat yang khusus. Maknanya puasa ni dari segi syarak ni ialah tahan diri, menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Kan, pada waktu puasa, makan, minum, daripada apa, jima, daripada apa lagi kan, benda-benda yang kata apa tak boleh memasukkan sesuatu ke dalam mulut ke apa ke sebagainya, menahan diri daripada apa melakukan perkara membatalkan puasa dari terbit fajar hinggalah kepada apa dia maghrib, pada terbenam matahari. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati oleh Allah SWT, puasa tu tahan diri. Benda ada beberapa perkara yang dibolehkan, tak dibolehkan dalam puasa. Sebab tuan-tuan dan puan dirahmati oleh Allah SWT, bila kita berpuasa, kita tahan diri. Maknanya kita niat dah nak tahan diri saja aku berpuasa esok hari. Nawaitu saum ghadin kan, an adai fardhi syahri Ramadan hazihi sanati lillahi ta'ala kan. Kita niat puasa tuan-tuan, kita setting otak. Itu sebabnya tuan-tuan, bila setting otak, kita tak makan dah. Jadi biasanya berlaku gastrik. Sebab apa berlaku gastrik? Sebab tuan-tuan, kita setting otak kita nak makan tapi tak makan. Jadi enzim perut kita jadi keluar. Ini segi kesihatan sikit lah. Enzim perut dia keluar. Bila keluar, kita tak makan, maka dia akan kata apa, bertambah kan, itu menyebabkan gastrik. Itu di antara yang berlaku.
Kalau contoh orang yang biasa kojo lah, berkojo, dia setting dah, pukul 10 kan, rehat makan. Pukul 1 kan, berhenti makan. Kan, petang kan, minum, petang. Tapi kadang-kadang, dia tak berhenti. Pukul 10 tu tak minum. Kojo terlalu banyak, contohnya kan. Maka enzim tu akan keluar. Pukul 1, kojo terlalu banyak, delay. Enzim keluar. Jadi enzim keluar tuan-tuan, itu yang biasanya yang berlakunya gastrik sebab itu. Tapi tuan-tuan, bila kita berpuasa dan kita berniat untuk menahan diri ni tadi, kita setting otak. Jadi enzim tak akan keluar. Enzim perut tidak akan keluar. Itu sebabnya orang yang gastrik sebenarnya boleh berpuasa. Dengan syarat apa? Dia setting betul-betul otak dia. Melainkan geng plastik hitam tu lah cerita lah kan. Tahu tak geng plastik hitam tu dah? bar apa? Dalam filem tu kan. Itu memang bulan puasa pun dia makan. Sebab apa? Memang nafsu nak makan. Memang dia bukan nak, bukan sakit benar pun. Maksudnya macam itulah kan. Jadi bila disebut tentang puasa kan, maka tahan diri itu daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa daripada subuh sehinggalah kepada terbenamnya matahari kan. Terbenamnya matahari. Itu dia. Dalil dia apa? Jadi dalil dia tadilah ya alladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Kemudian puasa ni bila disyariatkan? Dia disyariatkan pada tahun 2 Hijrah. Tahun 2 Hijriah. Dan Rasulullah SAW sempat berpuasa sebanyak 9 kali lah. 9 kali Ramadan. Dan semuanya sebanyak 29 hari, melainkan sekali saja genap 30 hari. Itu di antara kata apa sejarahnya lah. Sejarahnya. Puasa Rasulullah SAW 9 kali. Rasulullah 9 kali. Dan di situlah maknanya kita tengok Ramadan. Apa yang Rasulullah SAW buat ketika Ramadan? Antaranya memperbanyakkan ibadah, memperbanyakkan Al-Quran. Dan di antaranya ialah apa? Ialah Rasulullah SAW bertalaki, tuan-tuan. Bertalaki Al-Quran dengan Jibril. Itu ketika mana? Bulan Ramadan. Kalau kita disunatkan, kan? Kita disunatkan untuk kita membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya dan kalau boleh bertalaki. Jadi orang dulu kan talaki ni payah. Kadang kalau ada guru dia boleh talaki. Dia cara macam mana? Buat tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran tu sebenarnya adalah sunnah. Kan? Sunnah. Maknanya seelok-eloknya dibuatlah. Bulan Ramadan ni kena mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tu ya. Dan kalau kita tengok dari segi penamaan bulan Ramadan, kan? Di bulan ni bulan ke-9 lah daripada bulan-bulan Arab, kan? Bulan yang ke-9 daripada bulan Arab. Dari Ramadan ini di antara paling dalam banyak dua boleh pada bulan itu bulan Ramadan lah di antara bulan yang paling mulia lah. Bulan dinamakan Ramadan kerana dikatakan bahawa ketika orang Arab hendak meletakkan nama-nama bulan, kebetulan bulan ini bercuaca sangat panas. Oleh itu mereka menamakan sebagai Ramadan yang berasal daripada Ramda. Ramda ni iaitu teramat panas. Ada juga pandangan yang mengatakan penamaan Ramadan adalah kerana ia memanaskan dosa, iaitu membakar, menghapuskannya. Ini pendapat. Jadi Ramadan itu asal daripada Ramda. Ramda iaitu cuaca panas. Kan? Itu dari segi pada nama lah pendapat-pendapat ulama. Dan kelebihan-kelebihan kita tuan memang sebut ini banyaklah ya. Banyak dalam Quran dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan. Di antaranya Allah Taala berfirman was-saimina was-saimat wal hafizina wa furujahum wal hafizat waz-zakirina Allah katsira waz-zakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Antara kelebihan yang disebut dalam Quran berkaitan dengan yang puasa ini ialah apa? Orang-orang lelaki yang berpuasa serta orang-orang perempuan yang berpuasa dan orang-orang lelaki yang memelihara kehormatannya serta orang-orang perempuan yang memelihara kehormatannya, kan?
dan orang-orang lelaki yang menyebut nama Allah banyak-banyak, serta orang perempuan yang menyebut nama Allah sebanyak-banyaknya. Allah telah menyediakan bagi mereka semua keampunan dan pahala yang besar. Maknanya diampunkan dosa, kemudian diberi pahala yang sangat banyak, yang sangat besar. Itu di antara kelebihan Ramadan, kelebihan berpuasa tadi. Dan kemudian tuan-tuan, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak disebut, tuan-tuan biasa dengar lah tu, kau tazkirah Ramadan tu kan, kau apa, kau banyak di antaranya ialah apa, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang berpuasa sehari jalan Allah, Allah akan jauhkan dia daripada neraka Jahannam sejauh perjalanan 100 tahun. Itu di antaralah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pergi kepada berkaitan hukum hakam yang berkaitan dengan ibadah puasa. Kan? Jadi bila sebut puasa ni tuan-tuan, ada puasa wajib, dia ada puasa sunat, dia ada puasa yang harus, kan? Dia gitu kan. Dia terkait dengan 5 hukum, 4 hukum tu. Wajib, sunat, makruh, haram. Okey. Wajib puasa bila? Wajib puasa bulan Ramadan. Tu wajib puasa. Kalau ingat tadi, bulan Ramadan ni wajib puasa. Siapa-siapa yang tertinggal, kena ganti. Ya. Siapa yang tertinggal, kena ganti. Kalau contoh dia dulu sakit, tahun lepas dia sakit. Dia sakit, dia batalkan puasa dia. Kemudian dia tak ganti lagi tuan. Maka dia lepas daripada Ramadan tu, lepas daripada raya tu, puasa 6 tu, dia puasa 6 dia ganti tak ganti. Tu tuan-tuan, bila berkaitan dengan wajib ni, nak tak nak kena gantilah. Kan? Dia kena qadakkan balik puasa yang telah kita tinggalkan. Biasanya kalau orang perempuan datang haid, dia datang haid, maka nak tak nak dia kena ganti balik. Kan? Kalau kita orang lelaki, kau sakit kau, uzur kau, apa kau, ketika domam kau, domam. Ketika puasa domam, maka nak tak nak kena ganti balik lah. Kan? Kena ganti balik. Okey. Jadi ganti tu waktu bila? Ganti tu hendaklah diganti sebelum datangnya Ramadan yang seterusnya. Nampak tuan? Contoh orang perempuan, kalau dia datang haid ketika Ramadan dulu 7 hari contoh, kena nak kena ganti lah 7 hari tu. Dia tak payah dah puasa 6 tu kan, niatkan ganti, niatkan puasa 6 sekali kan, sekali. Jadi tak ada masalah kan. Jadi puasa ganti. Kalau misal kata tak dapat atau kata apa, contohnya lah, dia kena wajib, dia kena usahakan juga untuk mengqadakkan puasanya sebelum datang Ramadan. Contoh hari berapa hari lagi, kita 8 boleh hari bulan kan, 9 boleh ke 8 boleh, lebih kurang lah kan, 8 boleh hari bulan, berapa hari lagi ni, tak sampai 2 minggu dah kan, sampai tak 2 minggu, 10 hari, tak sampai 2 minggu lah kan, seminggu 7 hari, 14 hari, tak sampai dah 2 minggu. Contohlah kan, masih boleh lagi. Kalau misal kata siapa yang nak qadak sebab cepat-cepat, betul ya, qadak cepat-cepat dalam masa 10 hari inilah kan, contohnya. Jadi apa dia, cuba. Ada orang kata dah sampai nisfu Syaban ni tak boleh puasa, tak, itu tak terkait tu dah. Puasa ganti wajib ni tadi, puasa wajib ni puasalah bila-bila kan. Lepas Syaban setengah pada, lepas nisfu Syaban ke apa puasa je. Jadi masalah apa? Tu ganti, wajib ganti. Kalau tak nanti tuan-tuan kena bayar kifarah. Kan? Bayar kifarah lah. Bayar kifarah. Kafarah ke fidyah? Fidyah, kena bayar fidyah. Puasa dan bayar fidyah. Mana dua-dua kena buat. Jadi nak tak nak, usahalah untuk ganti tuan-tuan ya. Puasa Ramadan, ya. Puasa ganti pada puasa yang wajib ditinggalkan. So qada, tu di antara puasa wajib. Ya, gitu. Kemudian puasa kafarah seperti kafarah zihar, bunuh atau bersetubuh pada siang hari pada bulan Ramadan. Itu wajib puasa. Ya, itu ni puasa-puasa yang wajib. Kemudian puasa membayar fidyah haji dan umrah sebagai ganti bagi sembelihan. Ini di antara puasa yang wajib.
Bila sebut wajib tu, kita dah belajar dulu, wajib ni mana tak nak kena buat tinggalkan berdosa, buat dapat pahala. Itu wajib. Ya. Kalau berkaitan dengan haji ataupun kata apa berkaitan dengan fidyah semua ni, contohnya kan haji dan umrah ni, ya, dia takkan sempurna haji itu tanpa kita melakukannya. Nampak? Tanpa kita kata apa dia bayar fidyah ataupun kafarah ataupun mana kita puasa. Tu. Kemudian puasa untuk meminta hujan istisqa sekiranya diperintah oleh pemerintah. Kalau misal kata arahan daripada kerajaan, contohlah kan kemarau, arahan pemerintah untuk puasa, benda tu asalnya sunat tu pun, tapi bila ada para arahan itu kan, maka nak tak nak kita kena buat, maka kena buat. Dan seterusnya puasa yang wajib puasa apa? Puasa nazar. Puasa nazar. Dan nazar kalau anak aku kan dapat 8A, boleh A contoh kan, aku akan puasa kan 3 hari betul-betul. Kalau puasa 3 hari betul-betul, 3 hari itulah kena buat. Kalau tak betul-betul boleh tak? Tak boleh, kena buat semula balik. Kalau dia niat puasa sehari je lah, sehari settle. Nampak tak? Sebab wajib bagi dia tu melakukannya sebab dia dah kata apa berniat dan bernazar begitu. Tu di antara puasa-puasa yang wajib, ya, yang kita kata apa kena faham. Kemudian puasa sunat. Puasa sunat ni waktu bila? Isnin Khamis, kan? Puasa Isnin Khamis, ya. Kemudian puasa sunat yang berulang setiap tahun, antaranya puasa Arafah, puasa hari Tasyrik dan Asyura, puasa hari ke-11 pada bulan Muharram, puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa pada bulan-bulan haram, Asyurul Hurum, puasa 9 hari terawal bulan Zulhijjah, puasa apa dia? Okey. Kemudian di antara sunat puasa lagi apa dia? Puasa berulang setiap bulan iaitu pada hari-hari putih. Sunat puasa pada hari putih. Yaumul Baid tu lagi, hari putih. Jadi hari putih tu apa dia dalam Islam ni? 3 boleh, 4 boleh dan 5 boleh bulan. Tu hari-hari putih. Puasa diberi puasa putih setiap bulan. Dan juga kita syorkan tuan-tuan, siapa-siapa yang ada sakit kronik elok puasa puasa putih ni. Dia puasa putih ni bukannya masalah sebab 3 boleh, 9 boleh, 3 boleh, 4 boleh, 5 boleh, tak. Itu di antara kata puasa putih yang Rasulullah SAW buat. Adapun hadis yang lain, Rasulullah menyarankan kita berpuasa 3 hari betul-betul. Tak kisahlah waktu bila-bila. 3 hari betul-betul. Nampak tak? Dan yang sunnahnya yang Rasulullah buat ialah 3 boleh, 4 boleh, 5 boleh. Nampak tak? Itu di antara kata apa yang ada terdapat dalam hadis Rasulullah SAW. Sebab apa? 3 boleh, 4 boleh, 5 boleh tuan-tuan adalah kata apa biasanya bulan mengambang. Betul tak bulan mengambang? Betul tak bulan? Kalau orang putih tu kira werewolf tu. Jadi segala ke apa tu. Cerita-cerita dongeng. Bulan 5 boleh tuan-tuan, biasanya bulan mengambang. Dia akan ada pengaruh. Dalam perubatan dibahaskan dalam kitab kanun kan. Dia ada pengaruh pada darah manusia. Bulan mengambang tu ada pengaruh pada darah manusia dan juga hormon manusia. Itu setengah daripada penyakit berkaitan dengan hormon. Kadang-kadang 5 boleh bulan orang yang mengacau. Mungkin cakap seorang apa semua terkait dengan hormon. Sebab apa? Gejolak. Sebab bulan ni dia ada kait dengan bumi. Dia pasang surut air di laut itu terkait dengan bulan. Begitu juga dengan darah manusia. Darah manusia tuan, kita duduk di bawah bulan. Dia ada kait juga dengan darah manusia. Itu sebabnya sebaik-baiknya kita puasalah 3 boleh, 4 boleh, 5 boleh. Kan? Tu kalau kita masuk dalam perubatan pula kan, berbekam pada 17, 19, 21. Rasulullah kata itulah hari-hari kesembuhan. Hari-hari kesembuhan. Maksudnya pertengahan daripada bulan turun. Pertengahan pada bulan turun. 7 boleh, 9 boleh, 21. Itu ada hadis sebenarnya. Ada hadis. Dia nak kata ceritanya tentang terkait dengan bulan ni tadi lah. Dengan bulan. Kan? Dan dia dikaji tuan,
dikaji. Biasanya penyakit ni dia akan mengikut gejolak darah. Dia akan naik, contohnya kalau fibroid ke sis ke apa semua, dia akan mengembang, dia akan membiak, dia akan membesar ketika mana bulan naik. Dan dia akan stop ketika mana bulan turun. Itu kajian. Betul tak betul wallahu taala alam. Disebut oleh atibak begitu. Rawatan-rawatan contohnya kan, rawatan untuk orang masalah tentang fibroid ke sis ke kanser ke apa ke, rawatan sebaik-baiknya gunakan 5 boleh keteh tu sehingga ke 30 bulan tu, supaya apa, ketika mana dia tengah stop tu, tengah mengecut tu, tengah apa dia tak mengembang, eloknya rawatan dibuat ketika itu. Nampak tuan ya? Itu cerita tentang bulan tadi lah. Jadi sunat maknanya 3 boleh, 4 boleh, 5 boleh pada setiap bulan. Dan hari-hari gelap iaitu pada 28, 29, 30 hari bulan pada setiap bulan. Ini di antara yang disunatkan juga. Kan berpuasa. Sunatkan berpuasa. Ni cerita dia tadi. Kalau orang yang sakitnya sakit kronik, dia nak merawat, kan, sebaik-baiknya gunakanlah waktu-waktu ini untuk kita berpuasa dengan nawaitu kita lillahi ta'ala dan nawaitu syifa. Maknanya untuk penyembuhan pada diri. Selain daripada rawatan-rawatan lain tu lah. Ini rawatan cara rohaniahnya lah. Ya. Kemudian puasa Isnin kami habis. Kan? Itu dia tuan. Itu tentang puasa. Jadi waktu makruh puasa dia apa? Bila? Makruh puasa pada hari Jumaat saja. Jadi orang sesaja Senin kami tak puasa dah. Tiba-tiba nak puasa hari Jumaat. Lainlah hari Jumaat tu jatuh hari Syura apa semua tu lagi tahu. Ini saja-saja yang nak puasa hari Jumaat. Ya kan? Ini makruh hukum tuan ya. Gitu. Berpuasa pada hari Jumaat saja atau hari Sabtu saja atau hari Ahad saja adalah makruh hukumnya. Begitu juga dengan saum dahar. Berpuasa setiap hari sepanjang tahun bagi orang yang bimbang akan sebarang kemudaratan atau terluput daripada melakukan perkara sunat. Okey. Jadi kita ni tuan-tuan, buat rahmati oleh Allah SWT, orang awam, kalau kita nak puasa sebaik-baiknya ambillah Isnin kami. Ataupun tuan-tuan rasa-rasa nak lebih pada dia, tuan-tuan ambil puasa Nabi Daud. Sehari puasa, sehari buka. Sehari puasa, sehari buka. Kan? Tuan-tuan, cumanya dalam Islam tak digalakkan puasa setiap hari. Setahun puasa. Kan? Kau 3 bulan tu kira lagi dah. Kan? Setahun puasa kan. Yang ni di antara puasa apa dia tak digalakkan lah. Kan? Dan di situ diletakkan nama makruh hukum. Kemudian, haram berpuasa. Haram puasa. Jadi haram berpuasa ni terbagi pada 2. Haram berpuasa tetapi sah jika berpuasa, iaitu puasa seorang isteri tanpa keizinan suami dan puasa seorang hamba tanpa keizinan tuannya. Maknanya ni ketika mana haram berpuasa. Seorang isteri dia puasa tu sah tak sah, tapi haram hukumnya. Kan sebab apa? Sebab isteri suami dia tak izinkan. Itu sebabnya kalau orang membuat minta izin suami dulu kalau nak puasa, berkaitan puasa sunat. Puasa wajib tak payah, sebab itu arahan Allah Subhanahu Wa Taala direct. Ya. Puasa hamba tanpa izin tuannya. Okey. Kemudian yang kedua, haram berpuasa dan tidak sah jika berpuasa. Maknanya dia puasa tapi tak sah puasanya. Dan kata apa? Haram hukumnya. Ya. Apa dia? Yang pertamanya ialah puasa pada Idul Fitri 1 Syawal. Tak boleh tuan-tuan puasa pada 1 Syawal. Ni puasa syarak ni, lainlah puasa kita bodah. Kan? Malam itu tidak bodah. Itu puasa lain, itu puasa tahan makan dia, bukan puasa syarak. Ni cerita ni puasa syarak. Puasa yang mengikuti syarak. Jadi haram berpuasa 1 Syawal. Kemudian haram berpuasa pada Idul Adha, iaitu 10 Zulhijjah. Ya, 10 Zulhijjah. Haram puasa. Kemudian puasa hari-hari tasyrik, iaitu 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Itu haram puasa. Kemudian puasa pada hari Syak, iaitu pada 30 Syaban
apabila orang ramai mula bicara tentang melihat anak bulan, atau ada orang yang tidak diterima saksi seperti wanita dan kanak-kanak dapat melihat anak bulan. Ini contoh yang musyak lah. Di antara tak apa dia diharamkan berpuasa. Haramkan berpuasa. Ya, itu dia. Itu berkaitan dengan apalah. Kemudian pergi kepada syarat syah puasa. Syarat sah puasa. Jadi puasa dikira sah sekiranya syarat-syarat berikut terpenuh, iaitu yang pertama Islam. Dia seorang Islam. Yang kedua berakal. Berakal. Maknanya berakal ni orang yang boleh berfikir lah. Dia berakal ni kadang-kadang belum balik lagi pun dia dah bakal. Sah tak? Sah. Ya, berakal. Yang ketiga suci daripada haid dan juga nifas. Ni sah, syarat sah puasa. Ya. Kemudian yang seterusnya mengetahui waktu yang sah untuk berpuasa. Seseorang hendaklah mengetahui bahawa hari yang dia hendak berpuasa itu sah untuk ditunaikan ibadah puasa, iaitu hari tersebut bukanlah hari yang diharapkan puasa. Maknanya apa? Dia tahu besok puasa kan. Ataupun apa dia waktu-waktu dia nak puasa tu dia tahulah kan puasa tu. Jadi itu syarat sah puasa. Islam, berakal, suci daripada haid dan nifas. Jadi di sini tuan-tuan perempuan, ya, kalau perempuan tu dia berpuasa kan, contohnya kemudian datang haid, maka ketika tu batal lah puasa dia, kan? Batal puasa dia. Gitu. Walaupun haid dia terkeluar pada dekat-dekat dah, kan? Contoh sekarang ni azan 7:25. Betul? 28. Kan? Seminit lagi. Keluar haid maka terbatal puasa. Saya terbatal puasa. Dah macam mana? Kan? Puasa ganti balik di situ yang tu, kan? Okey. Dia tak nak dia kena ganti balik dah. Dia kena ganti balik puasa tersebut pada hari-hari yang selepas daripada Ramadan, ya. Gitu. Kemudian kita tengok syarat wajib puasa. Tadi syarat sah puasa. Ni syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa iaitu yang pertama Islam. Islam. Yang kedua mukallaf. Mukallaf. Maknanya mukallaf ni akil baligh. Akil baligh. Budak-budak yang dah akil baligh dia wajib berpuasa. Sebab bila akil baligh maka nak tak nak kita kena tolong anak-anak ni. Bila dah akil baligh maka dia kena tanggung semua-semua. Dosa sembahyang, pahala sembahyang, dosa sembahyang, dosa puasa, pahala puasa. Nak tak nak dia kena apa? Dulu sebelum dia akil baligh dia puasa. Tapi sebenarnya tu puasa sebagai tajribah. Sebagai kata pelatihan bagi dia, kan? Ni bila dah mukallaf tuan, akil baligh, maka nak tak nak dia kena menanggung apa dia pahala ataupun dosa yang dia buat, kan? Jadi orang yang berpuasa mestilah akil baligh. Adapun kanak-kanak, ibu bapa atau penjaga wajib menyuruh untuk berpuasa ketika dia mencapai umur 7 tahun. Jadi anak-anak kita ni 7 tahun dah kena puasa dah, kan? Suruh lah puasa, kan? Suruh puasa dan usaha untuk dia dapat buka sama-sama dengan kita. Tapi kalau melepet mana nak bangun pun tak boleh semua, kan? Suruhlah dia buka. Sebab apa? Sebab tak wajib lagi bagi dia, hanya tajribah, kan? Tajribah ni kita nak latih dia, tadrib, melatih dia, ya. Kemudian begitu. Manakala jika ia tidak berpuasa ketika mencapai umur 10 tahun tetapi mampu untuk berpuasa, mereka wajib memukulnya. Macam solat lah. Solat, kan, anak-anak tuan-tuan kita kena suruh umur 7 tahun. Suruh betul-betul. Kau subuh tuan-tuan, bangunlah, kan? Supaya apa? Supaya jadi biasa ke dia. Walaupun ngantuk tak ke mana, kau cuti sekolah, kan, dia kena bangun. Untuk apa? Solat. Kan? Kadang-kadang anak-anak ni kadang biasanya lain waktu solat waktu okey lagi, subuh tu. Main payah kan? Jadi kena tolong dia. Ni kau dengan Tuhan. Besok sampai ke tua, sampai ke mati, mana kita ada ikatan dengan Tuhan. Kau tunaikan solat, kan?
Lepas kau cuti tu sekarang, lepas solat kan kau nak tidur, tidurlah balik. Dia macam tu lah kita kan. Supaya apa? Supaya dia boleh solat dia. Ataupun dia kata apa? Terbiasa dengan solat waktu subuh. Kan? Solat subuh. Kau kajut kan? Dan kau pukul dia. Umur 10 tahun, kau pukul. Kan? Kalau misalnya kata tak solat, tak solat bila lagi ni? Kau dah pergi kan boleh pukul dia. Macam itulah cerita dia. Puasa sama juga. Puasa tuan-tuan, kan? Kita ajar dia daripada 7 tahun. Biasa kita sebelum sekolah lagi kita dah ajar puasa kan. Prasekolah kita dah ajar puasa. Pukul dan umur 10 tahun ni dia hompek lah. Dia hompek. Boleh pukul dia kalau misalnya kata dia tak puasa. Nampak tak dah? Dan takdir dia balik. Kan balik dia antara 2 boleh hingga ke 5 boleh tahun lah biasanya. Kita tahulah sekarang ni budak-budak sekarang ni balik umur apa. Tapi paling kalau dalam kitab 5 boleh tahun tu kira balik satu. Kan? 5 boleh tahun tu kira penghujung tu maksimum. Balik. Ada budak yang balik awal. Ada yang balik lewat lambat. Kan? Maksimum dia tu 5 boleh tahun. Kalau 5 boleh tahun tuan, tu maknanya dah balik tu. Kan? Okey. Kemudian dia itu berkemampuan. Antara syarat kata apa wajib lagi berkemampuan. Orang yang berpuasa mestilah memiliki kemampuan dari segi fizikal dan juga syarak. Kan? Kemampuan dari segi fizikal apa dia? Puasa tidak wajib bagi orang tua yang uzur dan orang sakit dan tidak mungkin akan sembuh. Kan? Orang tua dah sakit dah tak tahan, stroke ke apa ke semua tak wajib bagi dia berpuasa. Betul ya? Sebab dia tidak berkemampuan. Tapi kau nak bayar fidyah. Ya, dia tak mampu dah. Rasa-rasa orang tak mampu dah. Nak tunggu dia sihat ke apa semua mungkin tidak lah kan. Contohnya kan gitu. Maka nak tak nak anak-anak ke apa ke kena usahakan untuk bayar fidyah tu dia. Kemudian kemampuan dari segi syarak, puasa tidak wajib bagi perempuan yang haid dan juga nifas. Itu maksud dari segi berkemampuan. Nampak ya? Gitu. Kalau contohnya kita berkemampuan tapi hari tu kita demam, sakit gigi kau. Ya, cabut gigi kau. Sampai ke kepala apa ya contoh kan. Memang tak larat dah. Nak tak nak kau nak bukan ubat juga tahan sakit. Maka ketika itu kita harus berbuka. Dan kita wajib mengganti. Ya? Harus berbuka dan wajib mengganti. Kemudian yang keempat, di antara syarat ialah puasa ialah sihat. Puasa tidak wajib bagi orang sakit. Kayu ukur sakit yang membenarkan untuk berbuka puasa ialah sakit yang dibimbangi boleh menyebabkan kematian, melambatkan kesembuh, menambahkan kata kesakitan tu. Ini disilahkan sebagai mahzur at-tayammum. Mahzur tayammum. Maksudnya apa? Maksud orang ni memang sakit tak tertahan lah. Kau sakit sikit-sikit kan, tu tak ada masalah apa-apa kan. Dan ceritanya dia sakit dalam keadaan sakit yang memberatkan dia kan, sakit kepala, tak boleh bangun, menggigil kau apa kau, maka harus bagi dia untuk berbuka ataupun tidak puasa kan. Okey. Kemudian di antara syarat sah lagi ialah bermukim. Tidak wajib bagi orang yang bermusafir dengan perjalanan yang panjang. Musafir ni lebih kurang 82 km lah dalam kebaikan kan. Dan harus pada syarak. Orang ni musafir perjalanan yang panjang, dan musafir itu musafir yang harus dan juga wajib. Boleh tak? Maka tak harus ataupun tak wajib bagi dia untuk berpuasa. Kalau dia puasa juga sah, dan itu azimah dia panggil bagus. Tapi takdir dia kata terpaksa buka juga, dia boleh berbuka. Tapi kena ganti balik. Ya? Sebab ketika itu dia tidak bermukim, dia bermusafir. Kan? Dan musafir itu musafir yang dibenarkan syarak. Contoh, dia duduk di Kedah. Dia musafir nak pergi KL, nak merompak bank di KL. Contoh nak merompak bank di KL. Maka musafir itu musafir yang haram. Bukan musafir yang harus. Betul? Maka boleh tak kata apa? Dia buka puasa? Tak boleh hukumnya. Berdosa kalau dia buka. Betul tak? Ini musafir yang harus dan musafir yang wajib sahaja.
Jadi maksudnya kalau misalnya dia musafir terpaksa buka ataupun malam latih bona atau apa, dia boleh berbuka kan, dan dia kena ganti balik lah. Itu dia. Boleh tak? Kemudian kita pergi kepada berkaitan dengan puasa ni, tuan-tuan dan puan dirahmati oleh Allah SWT. Dan di antara rukun-rukun puasa lah, rukun ni niat lah, kita faham kita rukun niat kan, disebut niat. Kemudian meninggalkan semua perkara yang membatalkan puasa, itu di antara rukun puasa kan. Niat, kita faham nawaitu sama radin an adai, apa dia, fardhi syahr Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kita niat saja ke puasa esok hari kerana bulan Ramadan ni kerana Allah Ta'ala. Itu niat dia lah kan. Apa dia? Kemudiannya antaranya rukun kedua, meninggalkan semua perkara yang membatalkan puasa. Sebagai cerita tadi lah, meninggalkan perkara yang membatalkan puasa kan. Jadi tuan-tuan dan puan yang rahmati oleh Allah SWT sekalian, itu dua perkara yang nak tak nak kita kena ambil perhatian, ambil perhatian. Dan perkara-perkara yang berkaitan dengan puasa, tuan-tuan dan puan, biasanya lah banyak nak ceritakan, banyak sini berkaitan dengan pokok sunat lah, apa semua kan. Cumanya kita kena ambil tahu berkaitan dengan puasa ni, bila kita berpuasa kan, yang pertamanya kita kena banyakkanlah tuan-tuan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Memperbanyakkan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala kan, membaca Al-Quran, zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tasbih, tahmid, tahlil, benda bersalawat ke atas Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu dia antara benda tuan-tuan kita nak cubalah usaha buat. Saya dan juga kita semua cuba usahakan untuk buat. Kemudian banyakkan buat amal jariah. Amal jariah. Sedekah antaranya kan. Kemudian apa? Apa dia, sedekah, kalau masak-masak tu masaklah lebih sikit bagi jiran tetangga, hantar ke jiran ataupun hantar pada orang miskin kan, orang miskin, anak-anak yatim. Itu di antara benda yang digalakkan bagi kita untuk melakukannya ketika mana dalam bulan Ramadan. Kerana bulan ini tuan-tuan, bulan yang penuh dengan keberkatan, nikmatnya, dan ulama dulu-dulu kan berharap sangat kan, itu sebabnya timbul doa adalah Allah apa dia, Rasulullah SAW, Allahumma balighna fi Rajab wa Sya'ban, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Sebab nak sampai Ramadan tuan-tuan, suatu kata apa, cepumas lah bagi orang-orang beriman kan. Sebab apa? Sebab siapa-siapa yang nampak Ramadan tuan, nak keluar daripada Ramadan itu takwa. Kita nak menjadi orang bertakwa antara bulan Ramadan lah, di antara tempat yang sesuai kan. Sebab bulan Ramadan ni tuan-tuan, kalau kita tak gunakan betul-betul, maka apa dia, rugi kita, sangat rugi. Sebabnya kalau tuan-tuan dalam 10 hari 10 hari lagi Ramadan kan, cubalah usahakan untuk apa, untuk kita persiapkan diri kan. Kalau contoh ada persiapan raya tak siapkan sekarang. Beli baju raya kan, nak mengecat lah, nak apa-apalah kan. Sebab apa? Ramadan nanti kalau boleh kita kena gunakan masa Ramadan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Cumanya masyarakat kita sekarang ni, dia akhir-akhir 10 Ramadan terakhir tu pergi beli baju raya, pergi cari kelengkapan kuih raya kan. Dia kadang-kadang sampai tak tidur malam tuan, rugi ya. Nak buat sekarang kan, cari baju raya ko, langsir ko, apa ko. Dan kalau boleh 10 malam terakhir tuan-tuan, kita gunakanlah, maknanya di situlah ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan Lailatul Qadar kan. Rugi tuan-tuan kalau kita tak buat. Rugi kalau kita tak buat ataupun tak mengambil kesempatan Lailatul Qadar ini kan. Sebab bertahun-tahun dah, beberapa tahun kadang-kadang selepas daripada sembahyang tarawih tu, kadang saya pergi ke Senawang. Pergi ke Senawang tuan-tuan. Kalau malam raya, malam 10 malam terakhir tu tuan-tuan tak usah naik kereta lah. Naik motor tu pun contoh ada. Menyelit-nyelit je kan. Kiri kanan ada kereta. Macam pesta. Tahun lepas saya ingat, saya pergi ke bank. Kat Maybank tu lah. Ada gurindam tuan-tuan. 10 malam terakhir tu.
Semponing kepala dia tu. Apa dah jadi kita baru kita ni. Yo, main band, oh, lagu rock lah bagai apa semua kan. Karaoke bagai ya Allah Tuhan. Kan? Sedangkan itulah dia di antara kata apa, kita nak robot sangat 10 malam terakhir. Dan tuan-tuan dan puan dirahmati oleh Allah SWT, cubalah qajar malam Lailatul Qadar. Kalau kita rasa-rasa tak boleh nak bangun malam, tuan-tuan sempurnakan. Dalam hadis Rasulullah SAW nyatakan sembahyang isyak berjamaah, sembahyang tarawih berjamaah lengkap dengan 3 witir, 3 rakaat witir tu, kemudian solat subuh berjamaah. Pahala dia seolah-olah kita qiyam sembahyang malam. 10 malam terakhir tu kita cuba buat tu. Boleh kan? Sembahyang isyak berjamaah, tarawih berjamaah sekali dengan witir tu kan. Kemudian subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita mendapat malam Lailatul Qadar. Kalau kita takdirnya Allah Ta'ala izinkan kita terkejut malam tu untuk qiyamul lail, itu bonus bagi kita. Betul? Bonus bagi kita. Tapi kalau kita dapat yang ni tadi, kan, dalam hadis Rasulullah SAW kata apa? Dia telah menyempurnakan semalam. Maknanya ibadahnya semalam, penuh semalam. Nampak tuan-tuan? Ini ceritanya kalau kita tak sampai nak qiyamul lail. Cukuplah maknanya Ramadan tarawih tadi berjemaah, dan juga isyak berjemaah, tarawih jemaah, dan juga subuh berjemaah. Boleh tuan? Usahakanlah kan? Kita sama-sama usaha kan? Sama tuan, sibuk, semua sibuk kan? Tapi rugi. Sebab kita tak tahu tahun ni kita ni sampai bila lagi. Ajal kita tak tahu bila. Kau tuan-tuan ada yang tak tahu ajal. Hebat tu. Ahli falak dia tahu ajal dia kan. Kita ni tak tahu ajal bila tuan-tuan kan. Mudah-mudahan bila kita dapat tunaikan yang ini, takdir kita mati pada tahun ni kan. InsyaAllah mudah-mudahan syurga bagi kita semua. Kan? Tentu dia. Sebab apa tuan-tuan? Ganjaran yang sangat besar, sangat hebat, dan di antara kelebihan yang kata apa payah nak diungkap dengan kata-kata, hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang tahu. Dan Allah Taala kata wa ana ajzi bi, puasa ni wa ana ajzi bi, aku yang akan memberi ganjarannya sebanyak-banyak aku nak. Kita tak tahu tuan-tuan kan, hidup kita ni bila-bila. Sekarang ni ramai orang mati mengejut tuan-tuan. Sekarang ni ramai orang mati mengejut. Beberapa kawan saya mati mengejut, baru cakap petang kan meninggal kan, serangan jantung. Apa serangan jantung? Tahulah serangan jantung. 2-3 orang sahabat saya serangan jantung kan. Tapi maknanya baguslah, indahlah dia punya kematian dia, tak payah, senang kan. Tapi nak sebutnya tuan, ramai nak jantung. Nak sebutnya ialah apa, kita tak tahu mati kita bila kan. Itu tak semestinya dah berumur tu, yang muda pun ada kan? Yang muda pun ada. Jadi maksudnya apa? Gunakanlah masa kan kita berada dikata dalam bulan yang penuh dengan keberkatan, kemuliaan ini. Mohon pada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala tempatkan kita di tempat orang-orang yang soleh kan, bersama para anbiya kan. Tadi kita mati kan, doa kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala matikan kita husnul khatimah, supaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala golongan kita bersama dengan para orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala dijadikan kubur kita satu taman di taman syurga kan, indahkan kehidupan kita akhirat kita insya-Allah kan. Doa sama-sama tuan-tuan, doa jangan juga lupa doakan saya juga lah, doakan kita semua, dan juga sahabat-sahabat ni memerlukan doa kan. Tengok tengah doa-doa tu, bayangkan muka sahabat-sahabat kita, kenalan kita kan. Sebab apa? Doa fi zaharil ghaib mustajab. Doa di belakang-belakang ni kan, doa yang tak diketahui ini mustajab, dan mudah-mudahan insya-Allah kan doa kita semua untuk sahabat-sahabat kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu juga untuk diri kita. Wallahu taala alam. Ada apa soalan tuan-tuan? Ya.
Dia kalau ikutnya, kita bertolak dari sini naik ke Batu Abang, ikut waktu sini lagi sebelum sampai ke Sanun. Melainkan ada info daripada apa dia ke Batu Abang, kita dah masuk sekian-sekian, dah boleh buka puasa. Tak buka puasa je lah. Kalau cakap tak ada info apa-apa, kena puasa dulu sampai ke tempat itu kan. Kalau kita dah buka puasa tu, dia buka puasa. Kalau sampai di situ tak buka puasa lagi, ikut buka puasa ke situ pula. Faham tak? Dah mendarat. Melainkan dalam info dalam Batu Abang dah boleh buka puasa kan, sebab ikut waktu Malaysia, maka boleh buka puasa. Faham tak? Hampir 50. Okey. Dalam kau Batu Abang lah. Boleh ikutnya ikut waktu yang kita naik. Ya. Ya, waktu Malaysia. Sampai Sanun 4.5. 4.5 pula. Dia kalau ikutnya, ini saya belajar lah, kalau kita naik Batu Abang tu, kita akan ikut waktu Malaysia lagi. Waktu Malaysia lagi. Tapi kalau ada info daripada besoknya, kalau kata-kata ke Batu Abang ikut syariat ke apa, sekarang dah masuk waktu berbuka bagi kawasannya, dia boleh tu buka. Takdirnya tak mahu tu buka, bila kita dah mendarat, kena ikut waktu di situ. Kalau kita tak buka lagi, contohnya kan, kalau ikut-ikutnya berbuka dah. Tapi contohnya kan, kalau tak ada info apa-apa daripada Batu Abang, mendarat kat situ, tengok-tengok tak buka lagi, kena ikut waktu situ lah. Boleh? Dia gitu. Sebab waktu tu kan. Tapi biasa-biasanya Batu Abang ada tak? Siapa biasa naik Batu Abang? Dia akan maklumkan tak waktu berbuka. Ya, dia beralih. Dia menurun kan? Dia menurun. Ya. Itu dipanggil fiqhul waqi'. Fiqh ikut keadaan. Begitulah yang saya belajar lagi macam tu. Maknanya kita dah kira-kira, kalau tak ada info apa-apa daripada Batu Abang tu, kita dah boleh buka tu. Sebab itu waktu kita itu. Waktu naik tu tadi. Melainkan kalau ada info kan. Tambah 8 jam. Itu cross masuk kan. Cross masuk. Begitu. Itu ceritanya. Melainkan kalau misalnya kata ada info dari tak ada info tu, kita ikutlah waktu kita harus berbuka. Kan? Walaupun sampai Sanun janganlah makan. Itu ceritanya. Kita dah tunaikan waktu kita. Gitu. Melainkan kita abaikan, tak makan berapa dalam Batu Abang sampai ke Sanun. Dah mendarat tu, nak tak nak kena ikut waktu situ. Boleh ya? Gitu. Wallah ta'ala. Tak ada mana ya? Mudah-mudahan insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kehidupan kita, tuan-tuan puan. Menjadikan Ramadan ini suatu benda yang kata apa yang boleh merangsang kebahagiaan kita dan keluar daripada Ramadan kadang kita bertakwa kepada Allah Taala. Tuan-tuan doakan bersama-sama supaya Allah Taala permudahkan urusan amal ibadah kita dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala terima kan, terima amal ibadah kita kan, sedikit sedikit ke banyak ke Allah Taala terima. Kadang-kadang banyak pun kadang Allah Taala terima tak jadi juga kan. Doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan Ramadan ini menjadi satu titik permulaan bagi kita lah untuk meningkatkan takwa untuk kita, menambahkan diri kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadikan kita orang-orang yang betul-betul meraih kemenangan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala alam, apa yang baik itu datang daripada Allah, kelemahan itu pada diri sendiri. Mudah-mudahan kita jumpa lagi untuk akan datang. Sampai raya ni selamat berpuasa, selamat hari raya lah kan. Selamat hari raya.
Wallahu ta'ala alam. A'udzu syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di hadhihi tafarruqan ma'suma. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, berkatilah majlis kami ya Allah, rahmati kami ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah, bantulah kami dalam perjalanan ibadah kami ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, kurniakan hidayah pada kami ya Allah, keluarga kami ya Allah, masyarakat kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, jadikanlah hati kami ini bertaut dengan rumah-Mu ini ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Jadikanlah kubur kami satu taman teman syurga-Mu ya Allah. Masukkan kami ke dalam syurga-Mu dengan rahmat-Mu, dengan syafaat Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, kasihi kami ya Allah, kurniakan kasih sayang Rasul kepada kami ya Allah. Campakkanlah hati kami ini kasih padamu dan sayang pada Rasul-Mu sallallahu alaihi wasallam lebih daripada yang lain ya Allah. Jadikan mulut kami ini sentiasa membaca ayat-Mu ya Allah, sentiasa zikir padamu, tasbih padamu, tahmid padamu, tahlil padamu, selawat ke atas Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, terimalah ibadah kami ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, bantulah agama-Mu ini ya Allah, terutama di negara kami ini ya Allah, dan juga di seluruh dunia ya Allah. Bantulah saudara-saudara kami di Palestin ya Allah. Kurniakanlah mereka kekuatan dan semangat ya Allah, menangkan mereka melawan Yahudi Sahyunion ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tasbih kifarah nasr wal asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa nasr ila alladhina amanu bis salihati wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.